Macam mana nak mula tadabbur Al-Quran? Macam mana ya? Jom saya kongsikan. Yang pertama, cari ayat yang kita nak tadabbur. Contohnya, surah Al-Alaq. Kita buka apps Al-Quran, cari surah yang ke-96. Kemudian kita tekan. Yang kedua, baca ayat Al-Quran dengan bertajwid. Contohnya, kita pilih satu ayat, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita jaga qalqalahnya, kita jaga panjang pendeknya dan selesai. Yang ketiga, baca maksudnya, bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Menciptakan. Yang keempat, keluarkan soalan. Contohnya, Allah suruh siapa baca? Ataupun nak baca apa? Ataupun kenapa Allah gunakan sifat Allah yang Maha Menciptakan? Bila dah ada soalan, tiba masa cari jawapan. Nak cari jawapan dekat mana? Yang kelima, carilah kitab tafsir. Kalau tak jumpa, carilah beberapa kitab tafsir. Kemudian yang terakhir, yang keenam, semak dengan guru supaya tadabbur kita tak silap. Jadi, kalau anda nak tengok contoh bagaimana saya tadabbur surah Al-Alaq, boleh dapatkan buku di beg kuning.